Jadi nak guna jumlah ini, turning half truth into absolutes. Ini problem dia. Ya. Dan tak boleh langsung terima apa-apa kebaikan. Satu perkataan bahawa segala yang berlaku dalam ASEAN, sama dengan Amerika, dengan China, dengan yang satu yang baik tak pernah dengar. Yang ada kutuk saja. Ini masalah aja. Ya. Jadi kalau dengan prasangka begitu, ini jadinya. Perjanjian ni menyerah, menggadai. Ya. Jadi penjajahan baru. Tak ada, Tan Sri. Ya. Saya bukan nak kata ini, bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah, kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Sudah tahu, itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta susah terima kasih. Tapi jangan kutuk. Seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. Ya. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan. Itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi yang perjanjian perdagangan ini, semua ada exit clause. Ya. Ada exit clause. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan daripada Amerika Syarikat. Itu saya tidak mau apologetic. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Ya. Tetapi soal menyerah tidak timbul. Ya. Begitu negara-negara Cina. Dulu bila kita baik dengan Cina, kita juga diserang. Itu yang Moa sebut tadi, betul. Sekarang nampak baik dengan Amerika pun tak boleh. Dia nak kena dengan siapa ni? Nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah saja. Itu pun saya baik. Saya baik dengan kajakan yang Kedah. Tapi kena dengan semua lah. Jadi sepatutnya hal ini, saya rayulah rakan-rakan. Sebelah sini, sebelah sana. Ini soal negara. Tak betul. Saya bukan muda, Tan betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara-negara penting untuk faedah dan masa depan negara kita.